Halo saudara semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Proton Brosona 1.6 tahun 2011 facelift modern dia. Okey, mari kita tengok yang indicator condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang I jalan satu lau bagi customer tahu ini kereta Indiara tak ada dekat luar macam mana. Okey, let's go. Okay, so sekarang I pelan-pelan jalan satu lau bagi tengok ini kereta. You boleh nampak ini kereta tak semua yang standard ori lagi ya. I ambil balik langsung tak ada apa-apa. Dia cuba ada sikit-sikit tak cantik sajalah inilah. Ada sikit-sikit kemek-kemek saja. So lain semua okey lah. Bumper sini pun ada sikit gelap lah. Okay, lain-lain semua okey. Lampu sini pun ada kena sikit. Okay, so sini okey, cantik. Apa macam mana I semua bagi tahu juga ini kereta. Sini so okey. Cuba tepas sini lah. Semua ada kena-kena sikit-sikit lah. Tak cantik je. Lampu depan semua okey ha. Ada semua light juga. Tengok. Dia measurement sofa pun okey juga. Tak ada kena bicara apa. Semua clear. Okey, boleh nampak. Sampai atas semua sekali. Nampak tak cantik lagi. Okey. Ini cap memang okey lagi. Kalau mau cantik satu layer cap baru. Okey. Ini kereta dia pakai hard lim saja ha. Dia pakai mesai 195 60 15 enjin. Tayar bunga ada lagi lekat 30% lah. Tutup kawan sama sekali ada juga. Okey. Depan tayar macam mana kita tengok juga. Depan ada sikit kena tak cantik lagi lah. Tinggal dekat 5% saja. Kalau mau I rasa depan dua nak kasih tukar lah. Tengok tanah sama sekali cantik juga ha. Sorry, sini ada kena sikit. Okey. Ada nampak ni I bagi tahu juga. Okey, depan ni tayar sini okey lagi. Kalau sini cantik lagi sikit. Sini ada lagi dekat 20%. Okey, tengok tutup kawan sini okey juga, tak ada masalah apa. Belakang tayar, okey, belakang tayar sini pun hingga dekat 10% macam ni sahajalah. Okey, tengok dalam semua sekali. Okey. Kita luar tengok sama habis, sekarang kita tengok dalam. So dalam memang cantik lagi yo. Nampak seat dia semua sekali. Semua lawa-lawa lagi. Ini cuba sini sikit. Cuma tampak sikit span sajalah, lain semua okey. Tutup tempat sini tengok pun cantik juga. Okey. Tepi-tepi papan dia pun okey juga ha. Tengok ini yang original gun. Ini kertas dia semua ada lagi original. Kertas dia semua sekali ada. Okey. Ini kereta owner pun suruh kena pasang lock. Tengok tak? Bawa semua kapet 3. Tengok semua okey. Cantik-cantik lagi. Bawa semua sekali pun sama juga. Tepi sini sampai sini semua sekali cantik-cantik juga ha. Tak ada masalah apa. Okey, kita masuk dalam. Okey, kita tengok dia mileage. Dia mileage jalan 133,480 km. Service tie semua dekat sini ya. Auto gear, minyak hitam, semua sekali dekat sini. Semua boleh jalan lagi. Okey, tak sampai lagi. Okey. Tengok tepi semua sekali. Crossover pun cantik juga. Okey. Steering dia so okey lagi lah. Tengok semua cantik lagi. Okey. Radio dia so tukar Android system radio. Tengok ada reverse camera. Ini webcam semua sekali pun ada kat sini, semua ada. Okey. Ini kita beri ya, memang you tak payah fikir apa lagi. Pakai sahaja. Tengoklah tepi semua sekali, cantik lagi. Okey. Lock, buka semua sekali okey. Power window, tengok okey juga. Tak ada masalah apa power window dia, empat-empat. Okey, cantik. Empat-empat semua okey. Atas memang nampak lah macam baru lagi yo. Sampai belakang seat lagi pun baru-baru lagi yo. Nanti kita tengok belakang. Okey. Depan sudah bagi tahu lah. Memang semua okey-okey, cantik lagi. Tak payah fikir apa lagi. Okey, so kita tengok untuk belakang. Nampak belakang seat dia. Lawa-lawa lagi yo. Semua sekali tengoklah, cantik-cantik yo. Sampai atas semua sekali. Sekejap saya ada customer call. Okey, tengok bawah semua sekali. Cantik-cantik juga. Okey, sampai tepi sini semua sekali. Papan dia semua okey juga. Ini kertas dia sampai bawah semua sekali ada. Nampak tak tepi semua sekali. Memang lawa-lawa semua sekali ini kereta. Okey, so kita tengok buka belakang. Okey, kita buka, kita tengok untuk belakang macam mana. Cantik, saya bagi tahu juga. Okey. Okey, so kita buka tengok belakang nampak belakang memang cantik besar-besar. Nampak tak? Ini tepi semua sekali. Semua yang original. Ini molek pun sama juga Ini semua yang original, tak ada kena langkah apa-apa ni kereta. Memang cun ini kereta. Tengoklah, spare tayar cek semua sekali. Power and gum sama tepi. Tak ada langkah, tak ada apa-apa ini kereta. Memang okey kereta ni. Cantik-cantik yo. Okey. So kita tengok untuk belakang. Ini
Pintu dia sama sekali pada nampak ni. Tepi kertas, ini kertas. Gam tepi sama sekali yang original. Tak ada tak ada apa-apa, semua clear. Okey. Tengoklah. Sama sekali memang cantik. Tepi ni gam sampai bawah pun sama juga. Tepi sama sekali original, tak terkena langgami ni kita. Okey. So sekarang kita tengok engine dalam macam mana. Buka pagi tengok. Buka sini. Okey. Okey, so sama juga. Nanti ini kita berapa cc horsepower, I turun ke sini, I bagi customer tahu. Tengok atas tutup power sama sekali ada. Ini kan tepi semua yang original, nampak tak? Semua ori ni tanam, nampak tak sama sekali. Mounting tak ada masalah apa, kertas dia semua sekali okey, besi besar semua okey. Tengoklah. Semua cantik lagi kereta ini. 100% tak ada kena langgar ni kita. Tengok semua sekali, tak ada leaking, tak ada apa-apa, sama clear ni. Tengok bawah. Okey. Pagi tengok habis, kita balik. Okey, so kita sekarang pergi test ride ni kita. Bagi customer tahu indicator condition macam mana. Okey, let's go. Okey, so pakai seatbelt. Kita sekarang pergi test ride ni kita. Bagi customer tahu kereta ni condition macam mana. Okey, masuk P. Okey, let's go. Kita jalan. Tengok, tunjuk kasih tengok pick up dia semua. Cantik lah ni kereta. Memang cun lah ni kereta. Cuba tengok siapa yang minat ni kereta, datang cuma saya. Tengok kereta ni. Tengah test ride ni kereta. Okey, kita pusing dulu. Tak sampai. Reverse tengok. Atau reverse kamera juga dia nampak. Sini ada, sini ada. Ada dua. Okey. Okey, kita pusing balik sini. Sini kecil sikit. I pergi sana depan, I kasih pusing. Tengok. Pick up dia semua okey. Aircon pun sejuk. Memang cun lah ni. Kalau siapa yang minat ini Persona, boleh call sama saya. Ni kereta memang okey, apa pun tak ada masalah apa. I sudah test ride ni kereta. Okey, so sini besar sikit, I boleh pusing dulu tengok itu rise up macam mana. Okey, kita pusing tengok. Tengok rise up dia. Tak ada bunyi Cantik ini rise up dia semua okey. Okey, I depan sekali, I lagi pusing sekali. Hari ni kereta kurang I boleh test senang test sikit. Okey, I pusing balik sini. Jaga kereta jugalah, berjaga juga. Okey, kita pusing balik sini. Nanti ada kereta Myvi, ada nampak Asia bukan Myvi. Okey, kita jaga kereta. Tak ada kereta Okey, kita pusing. Tekan minyak, tengok. Tengoklah, light up memang cantik tak ada masalah apa clear. Okey. Very nice main kereta ini. Ada lubang sini. Okey. Jalan. Okey, tengok. Okey very good main kereta ini. Siapa-siapa yang minat boleh datang cuma saya lah ini kereta. Okey. I buat ini video nak bagi tahu lah kereta condition macam mana. So kalau siapa yang minat kereta ini boleh call sama saya. So sekarang kita balik office, I bagi tahu ini harga I nak jual berapa sahaja. Okey. So sekarang kita balik office dulu. Okey I sudah sampai ke atas sini. So kita pusing dulu sini, I parking dulu. Okey. Kita sudah sampai lah, I parking dekat sini dulu Okey, masuk P, brake. Okey, so siap, I buka seatbelt. Okey. So, kawan-kawan semua, kalau siapa yang minat ini kereta Proton Persona 1.6 Standard Modern tahun 2011 versus modern dia. Kalau minat, datang cuma saya lah. I nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini. Okey, so I nak cakap yang ni harga kita nak untuk jual berapa. Ini kita kalau kita jual set tukar nama sama Pusokong, untuk cash kita bagi harga 9,800 sahaja. Kalau yang siapa minat datang cepat-cepat call sama saya, datang sini tengok ni kita dengan test ride ni kita. Kita ini I sudah siap Pusokong, 5 minit sudah boleh tukar nama. Okey See you later. Bye.